Ramai ibu bapa tanya, "Doktor, kalau nak bawa anak melancong ke luar negara, perlu ke ambil vaksin tambahan?" Apalagi musim raya menjelang ni, ramai yang mesti ambil peluang untuk travel kan? Dan especially ramai pulang ke kampung, jumpa sanak saudara yang mungkin datang dari jauh. Ini mungkin akan membawa exposure kepada pelbagai jenis jangkitan. Hai, Dr. Purani di sini. Jom sembang-sembang pediatrik. Topik hari ini adalah vaksin, musim perayaan ataupun nak melancong dan kanak-kanak. Apa yang paling penting ialah pastikan vaksin asas adalah lengkap. Vaksin asas ya. Sebelum fikir tentang vaksin tambahan, pentingnya kita pastikan anak sudah menerima semua vaksin asas mengikut jadual imunisasi kebangsaan. Seperti campak, beguk, rubella iaitu MMR vaksin, polio dan difteria. Ini penting untuk perlindungan asas sebelum melancong. Vaksin tambahan pula bergantung pada destinasi ataupun tempat yang kita akan melancong tu. Setiap negara ada risiko penyakit yang berbeza. Contohnya, kalau kita melancong ke negara yang mempunyai demam kuning, yellow fever, vaksin ini wajib diambil. Begitu juga dengan vaksin meningococcus untuk negara-negara tertentu, terutamanya yang mereka yang pergi ke Tanah Suci. Vaksin influenza sangat digalakkan, especially yang pergi ke kawasan yang sesak ataupun beriklim sejuk, dan pada musim influenza, kita perlu pastikan anak anda sudah menerima vaksin influenza. Kanak-kanak ni mudah dijangkiti selsema dan boleh jadi masalah radang peparu ataupun keadaan lebih teruk ketika perjalanan. Yang keempat ialah lindungan dari penyakit berkaitan air dan makanan. So, negara-negara yang berisiko tinggi untuk penyakit bawaan makanan dan air, kita perlu memberi anak kita vaksin seperti hepatitis A dan typhoid. Especially kepada kanak-kanak yang suka makan makanan yang sedia ada dekat negara tu, makanan jalanan ataupun destinasi itu mempunyai isu kebersihan air. Rancang awal, jangan tunggu sampai last minute ya. Ada vaksin yang perlu diambil beberapa minggu sebelum perjalanan. And jangan tunggu sampai saat-saat akhir. Jumpa doktor sekurang-kurangnya 2 ke 4 minggu sebelum melancong untuk berbincang tentang keperluan vaksin anak anda. Musim perayaan ataupun melancong bersama anak anda memang seronok, tapi lebih penting untuk pastikan mereka dilindungi daripada penyakit berbahaya. Jadi sebelum merancang percutian, pastikan vaksin anak anda lengkap. Ada tak soalan lain tentang vaksin untuk perjalanan yang berkaitan? Komen di bawah. Seperti biasa, jangan lupa follow, like and share untuk tips-tips pediatrik seterusnya dari saya.